Kita semula, fakta versus realiti. Di rantau ASEAN, Malaysia masih ketinggalan dalam kadar kita semula berbanding negara jiran. Tahukah anda, Malaysia mencapai kadar kita semula 37.9% pada 2024, manakala Singapura sekitar 50% dan Thailand menyita semula kira-kira 25% plastik serta 72% sisa keseluruhan. Bezanya sangat mudah. Sama ada kita buang begitu sahaja atau asingkan untuk kita semula. Kita semula bukan lagi satu pilihan, tetapi ia merupakan satu kewajipan untuk generasi akan datang. Ingatlah, sampah hari ini adalah masalah esok.